Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lieutenant Komander Bersara Rafiq Ali bin Ahmad Nordin ingin membicarakan tentang ketidakadilan kerajaan Madani dalam menangani isu perawasan pencen pesara kerajaan. Sebelum ni saya dah buat dua video tentang perkara perawasan pencen ni. Yang pertamanya cerita background isu ni, dan juga saya tunjuk perkiraan bagi seorang pegawai tentera untuk dia punya pencen sebenar dengan backdated yang dia boleh tuntut lah. Dan yang video kedua saya tunjuk bagi seorang lain-lain pangkat apa yang dia patut dapat pencen dia dan juga backdated yang dia boleh tuntut. Jadi untuk sekali ni saya nak tunjukkan bahawa kerajaan Madani ni tidak adil lah. Kerana apa? Tuntutan bekas hakim dipenuhi tetapi tuntutan veteran tentera dan penjawat awam terus ditentang di mahkamah. Ni bukti daripada keratan akhbar The Age bahawa bekas hakim yang bersara sebelum Julai 2015 telah dapat dia punya pencen dan juga tunggakan. Okey, untuk mudah faham, saya buat dalam bentuk gambar. Jadi, kumpulan yang belah kiri ni, kumpulan veteran tentera, masih tidak dapat apa-apa lagi, masih tuntut di mahkamah. Juga untuk pesara awam, masih tuntut di mahkamah. Tetapi untuk bekas hakim, kerajaan itulah penuhi tuntutan mereka. Mereka dapat pencen sebenarnya setiap bulan dan juga telah dapat tunggakan yang agak lumayan lah, sebab mereka tuntut daripada Julai 2015. Tapi cuma kumpulan hakim ni sebenarnya ada dua kumpulan. Selepas ni saya akan tunjukkan. Okey, salah satu daripada kumpulan hakim ni ialah bekas hakim Ian Chin Hong. Untuk dirinya dan bagi pihak semua bekas hakim yang terjejas yang telah dipejawakan di Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak sebelum Julai 2015. Ini satu daripada kumpulannya. Dan kumpulan hakim yang kedua adalah terdiri daripada 35 individu bekas anggota Badan Kehakiman dan 7 balu. Mereka terdiri daripada Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Alauddin, bekas Hakim Melaya Tan Sri Siti Norma dan lain-lain lah. Ini kumpulan yang kedua. Untuk kumpulan bekas hakim yang pertama, kumpulan bekas hakim Ian Chin Hong tuntut bagi dirinya dan bagi pihak bekas hakim Sabah dan Sarawak dan tanggungan-tanggungan mereka dalam satu laporan akhbar 5 bulan yang lepas lah, FMT. Dia akan dapat 301,768 dan 60 sen. Jumlah ni termasuk faedah 5%. Manakala untuk kumpulan bekas hakim yang kedua, iaitu yang terdiri daripada 35 bekas hakim dan balu, dilaporkan dalam bernama pada 14 Julai 2022 bahawa hakim bersara telah kemukakan cadangan selesai saman berhubung pembayaran pencen. Okey, apa isi kandungan laporan tu saya akan tunjukkan selepas ini. Okey, ini paparan isi kandungan berita bernama tu. Jadi saya gariskan dalam merah poin-poin penting lah untuk kita ringkaskan. Jadi bekas-bekas hakim ni telah menulis cadangan untuk selesaikan saman kepada Jabatan Peguam Negara pada 1 Julai. Kemudian Peguam Kanan telah maklumkan mahkamah bahawa defendant ni kerajaan lah, setuju tanpa prejudis untuk mengadakan perbincangan dengan bekas hakim tu. Kemudian mereka juga bagi tahu kami telah manjangkan cadangan itu kepada kerajaan dan kerajaan mungkin mengemukakan satu cadangan balas. Dan juga Hakim Mahkamah Tinggi itu, Wan Ahmad Farid, tetapkan 16 Ogos sebagai hari pengurusan kes. Jadi dari sini saya nak highlightkan dua perkara penting lah. Yang pertamanya, untuk bekas hakim ni, kerajaan setuju untuk adakan perbincangan. Sedangkan untuk kami veteran, beberapa individu veteran tentera dan persatuan veteran
sejak 2014 cuba untuk bincangkan perkara ni dengan kerajaan, isu perasan pencen ni, tapi tidak berjaya. Yang tu yang menyebabkan veteran terpaksa pergi ke mahkamah, kan. Dan kedua, selepas 16 Ogos 2022 ni, hari pengurusan kes, tidak ada apa-apa berita daripada kerajaan ataupun daripada mahkamah atau daripada peguam apa yang telah berlaku, kan. Tidak ada keluar dalam media massa ataupun dalam sosial media. Tetapi pada Disember 2024, dilaporkan dalam berita The Age, kerajaan telah memenuhi tuntutan semua bekas hakim untuk pensyen sebenar dan tunggakannya sejak 2015. Jadi persoalannya, mengapa kerajaan hanya memenuhi tuntutan perasan pensyen dan tunggakan pensyen bekas hakim tetapi terus berusaha menafikan tuntutan kumpulan veteran tentera dan pesara awam. Jadi kerana tidak ada jawapan yang rasmi daripada pihak kerajaan, maka berbagai-bagai kenyataan lah yang kita dengar dalam sosial media. Di antaranya, tuntutan bekas hakim berbeza dengan tuntutan veteran tentera dan pesara awam. Juga ada yang kata jumlah bekas hakim tak seramai veteran tentera dan pesara awam. Maka kerajaan mudah untuk selesaikan tuntutan mereka, kan. Jadi untuk yang pertama ni saya akan tunjuklah sebenarnya tuntutan bekas hakim tak berbeza dengan tuntutan veteran tentera dan pesara awam. Sebenarnya dia tak samalah pasal kumpulan yang lain buat, kan. Kumpulan hakim, kumpulan tentera, kumpulan pesara awam. Tetapi ada persamaan. Banyak persamaan. Jadi tak sama tapi serupa. Selepas ni saya akan tunjukkan, ya. Okey, baik. Bagi yang mengatakan tuntutan bekas hakim berbeza dengan tuntutan pesara tentera dengan pesara awam, dan sebab tu kerajaan hanya boleh tunaikan tuntutan mereka, sebenarnya tak betul. Tuntutan bekas hakim sebenarnya sama dari segi prinsip, ya, dengan tuntutan pesara awam dan veteran tentera. Prinsipnya apa? Mereka semua tuntut pensyen diselaraskan dan dibayar tunggakan. Walaupun butiran semua memang ada beza lah, kan, pasal kumpulan lain-lain. Okey, saya susun ni, saya ambil semua butiran ni daripada internet, sama ada perlembagaan persekutuan ataupun laporan berita ataupun dokumen mahkamah. Boleh Google je sekarang ni, kan. Cuma rajin tak rajin je lah. Okey, yang perkara pertama, bila masa setiap kumpulan ni filekan tuntutan mereka di mahkamah. Okey, untuk Aminah Ahmad, mereka filekan April 2017. Untuk veteran tentera, November 2022. Untuk bekas hakim Ian Chin, Disember 2022. Untuk bekas hakim, 35 bekas hakim, Januari 2022. Bila mulanya dikuatkuasakan Akta Pencen 2013 yang mana pencen kita naik 2% setahun. Okey, untuk pesara awam ni 2013, juga untuk veteran tentera, tapi untuk pesara hakim tahun 2015. Okey, mana rujukan mereka, kumpulan-kumpulan ni yang mencabar untuk batalkan Akta Pencen 2013, iaitu kenaikan 2% setahun tu. Okey, dalam kes Aminah Ahmad ataupun pesara awam, perkara 147, mereka guna 147. Juga untuk veteran tentera, perkara 147 diguna untuk batalkan Akta Pencen 2013. Untuk bekas hakim, mereka gunakan rujukan perkara 125/7 dan -9 dalam perlembagaan persekutuan. Okey, saya buat nota sini, perkara 147 dan perkara 125/7 mempunyai maksud yang sama, iaitu undang-undang pensyen yang kemudian tidak boleh kurang baik daripada undang-undang pensyen bagi seorang penjawat kerajaan semasa dalam jawatannya. Selepas ini saya akan tunjuk lagi satu screenshot yang mana dalam kes bekas hakim Ian Chin ni, Mahkamah Rayuan telah mengguna presiden ataupun duluan daripada
kes Aminah Ahmad. Untuk saya kuatkan hujah bahawa sebenarnya kes ni sebenarnya semua sama ataupun serupa. Walaupun tidak sama dari segi butiran tapi serupa. Dan tidak boleh kerajaan membeza-bezakan untuk bayar bekas hakim dulu. Tapi melewat-lewat ataupun menafikan pesara tentera dan penjawat awam. Okey, kita tengok formula pelarasan pencen bagi Aminah Ahmad terletak dalam mana? Dalam Akta Pelarasan Pencen 1980. Untuk veteran tentera dalam Peraturan-Peraturan Angkatan Tetap 1982. Untuk bekas hakim dalam Akta Saran Hakim 1971. Sama untuk dua-dua kumpulan hakim ni. Dan bentuk formula untuk pelarasan pencen, kita tengok ni sebenarnya sama. Dia tiap-tiap formula ni ada 3 bahagian. Satu dia punya komponen constant dipanggil 1/600 kali jumlah bulan dalam perkhidmatan kali gaji bersamaan yang akhir. Ada 3 komponen tu. Gaji bersamaan yang akhir diterima ni yang paling kritikal untuk kita faham dan saya telah tunjukkan dalam video awal, 2 video awal. Jadi untuk tentera pun sama, ada 3 komponen juga. Cuma yang beza pada constant dia untuk bagi LLP lain-lain pangkat 1/504. Dan untuk bekas hakim 1/360. Cuma constant saja berbeza tapi struktur atau bentuk formula semua sama, ada 3 komponen. Jadi status masa pada 13 April masa saya buat video ni. Untuk Aminah Ahmad, mereka menang di Mahkamah Rayuan yang dilangsungkan pada 14 Jan 2022 dan Mahkamah Persekutuan juga. Menang permohonan mandamus di Mahkamah Tinggi terhadap KPPA dan tunggu tarikh Mahkamah Rayuan bersidang. Masih belum tahu lagi tarikh Mahkamah Rayuan bersidang. Untuk veteran tentera, kita menunggu keputusan Mahkamah Rayuan pada 6 Mei 2025 ni, tak lama lagi. Okey, untuk kes Ian Chin, bekas hakim Ian Chin, dia punya kes saja yang dah selesai. Kerajaan diarahkan untuk buat pelarasan pencen dan bayar tunggakan 301,000 kepada Ian Chin dan yang lain-lain tu amount-amount tersendirilah. Okey, untuk 35 bekas hakimnya tuntutan, selepas AG terima cadangan selesai saman dari bekas hakim pada 4 Julai 2022, tiada apa-apa berita lanjut dilaporkan dalam media massa. Kan kita tak tahu. Senyap saja. Kerajaan tidak telus lah. Tak tahu apa yang berlaku. Kemungkinan juga kerajaan tunaikan tuntutan mereka sebab ada perbincangan yang kita tak tahu ni. Mungkin juga. Tapi ada yang kata sebab Ian Chin yang menang. Tapi Ian Chin menang ni, dia punya tuntutan hanya terlibatkan bekas hakim Sabah Sarawak kan. Jadi kita tak tahulah. Sebab kerajaan tak telus, dia tak beritahu. Jadi masing-masing buat spekulasi lah. Kan. Jadi kod mana pun kerajaan bayar, sebab yang mana pun tetap tidak adil. Kerana tuntutan semua sama. Tapi yang kerajaan tunaikan hanya bekas hakim. Baik, ini saya paparkan screenshot untuk menunjukkan kaitan di antara tuntutan kumpulan-kumpulan ni. Ini dokumen keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes tuntutan pelarasan pencen bekas hakim Ian Chin Hong. Okey, ini dia ada rujuk kepada Mahkamah Rayuan dalam kes Aminah binti Ahmad. Ini dalam bahasa Inggeris, saya translatekan, terjemah dalam bahasa Malaysia. Plaintiff berpendapat bahawa banyak perkara undang-undang yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan dalam Aminah binti Ahmad versus the Government of Malaysia boleh digunakan untuk kes ini walaupun kes berkenaan perkara 147/1 Perlembagaan Persekutuan yang melindungi pencen yang diberikan kepada penjawat awam tetapi termanya memberi kesan yang serupa dengan perlindungan yang diberikan pada hakim di bawah perkara 125/7. Dan juga pencen penjawat awam yang serupa dipinda oleh Akta Pelarasan Pencen Pindaan 2013 dengan peruntukan kenaikan 2% tahunan berdasarkan bukan pada gaji semasa penjawat awam tetapi pada gaji yang diikat pada 1 Jan 2012 dan seterusnya lah. Tapi nak menunjukkan sini
mereka gunakan prinsip presiden lah, iaitu maksudnya duluan untuk rujuk kepada satu kes yang telah diputuskan terlebih awal. Jadi itu menunjukkan tuntutan-tuntutan kumpulan-kumpulan ni serupa walaupun tidak sama dari segi butiran. Bagi yang kata kerajaan dapat tunaikan tuntutan bekas hakim kerana jumlah mereka tak ramai, betul juga, tetapi tetap tidak adil. Sebab apa? Keadilan sepatutnya tidak bergantung kepada jumlah ramai atau sedikit, tetapi sepatutnya berteraskan pada prinsip keadilan dan kesaksamaan. Jadi jika ada 3 kumpulan yang tuntut perkara yang serupa, kerajaan kenalah tunaikan tuntutan ketiga-tiga sekali. Bukan satu kumpulan saja. Jika tak mampu untuk bagi sekaligus, boleh bagi sedikit-sedikit dalam jangka masa yang lama, kan? Kerana apa? Ketiga-tiga kumpulan ni penting untuk negara. Untuk bekas hakim mereka ni untuk pelihara kedaulatan undang-undang, pesara awam untuk pembangunan negara sejak merdeka, kan? Veteran tentera, mereka terpaksa berdepan dengan ancaman komunis. Ramai di antara rakan-rakan veteran ini telah meninggal, telah terkorban dalam pertempuran dengan komunis. Ada yang cacat seumur hidup. Jadi takkanlah tidak ada nilai langsung pengorbanan mereka ni, kan? Dan kebanyakan yang tuntut dalam grup veteran tentera ni, mereka terdiri daripada pangkat-pangkat yang rendah lah dulu, sarjan, korporal, dan pencen mereka hanya 50%. Jadi tersangat sikit lah pencen mereka. Sepatutnya golongan ni lah yang kerajaan tumpukan dulu, kan? Tapi dah nak buat macam mana, kerajaan tak nampak perkara ni, kan? Sangat menjedihkan lah. Dan juga ada yang kata yang ni Akta Pencen 2013 yang 2% tu sebenarnya salah kerajaan dululah. Kenapa kerajaan sekarang pula nak dipertanggungjawabkan? Tak bolehlah macam tu. Sebab apa? Pada kita kerajaan tu kerajaan lah. Kerajaan sekarang lah yang mempunyai kuasa untuk memperbetulkan kesilapan kerajaan dulu. Kan? Masa pilihan raya umum, semua minta undi kita untuk jadi kerajaan. Kan? Jadi dengan alasan mereka boleh mentadbir negara dengan lebih baik. Bila kita dah bagi undi, buktikanlah sekarang. Amalkanlah keadilan apabila isu macam ni timbul, kan? Bukan lagi-lagi daripada kita, kan? Nak jumpa dalam mahkamah saja. Tak bolehlah macam tu. Oleh itu, kita kena berbuat sesuatu lah pada saya. Tak boleh kita duduk peluk tubuh saja. Maka kita bercadang untuk mengadakan satu perhimpunan aman pesara di Dataran Merdeka pada 31 Mei 2025. Kita telah hantar surat pemberitahuan kepada Ibu Pejabat Polis Dan Wangi dan mereka telah balas dan mereka tidak ada apa-apa halangan lah terhadap perhimpunan yang bakal kita buat ni. Dan kita kena jagalah aspek keselamatan dan sebagainya. Oleh itu, kami sangat berharap ramai pesara dan rakyat Malaysia dapat turun ke dataran mereka pada 31 Mei 2025. Sebab isu ni melibatkan bukan sahaja pesara tapi seluruh rakyat Malaysia. Dari satu segi, memang kerajaan bersalahlah apabila menggubal undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang tertinggi negara dalam Perlembagaan Persekutuan. Dari satu sudut pula, kerajaan tidak adil apabila menunaikan tuntutan bekas hakim sahaja, kan? Tetapi terus lawan tuntutan pesara awam dan veteran tentera. Dan dari satu sudut lagi, kerajaan seolah-olah saja nak melambat-lambatkan untuk memberi yang hak kepada pesara awam dan tentera dengan mengguna proses mahkamah, iaitu membuat rayuan demi rayuan. Walaupun mereka tahu dari 13 hakim yang terlibat dalam kes mahkamah ni, 11 daripada mereka berpihak kepada pesara. Ini menunjukkan dekat dengan sebulat suara lah, seolah-olah sebulat suara
hakim berpihak kepada pesara. Jadi kenapa nak melambat-lambatkan lagi? Kan? Tak perlulah buat rayuan demi rayuan. Jadi inilah yang banyak perkara yang ada dalam isu ni. Harap semua dapat datang. Kita jumpa di Dataran Merdeka nanti pada 31 Mei 2025. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.